Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aidil Safwan bin Jamal Rusya dari kelas 5 Zamrud, SK Taman Tunku Jaafar 2. Dalam program soalan 1, saya perlu programkan 3 situasi. Situasi pertama, apabila program bermula, akan ditunjukkan ikon seperti ini. Situasi kedua, apabila kita tekan button A, akan dimainkan bunyi tone middle B 4 bit secara berterusan. Dan pada masa yang sama akan ditunjukkan ikon seperti ini. Situasi ketiga, apabila kita tekan butang B, akan ditunjukkan ikon seperti ini dan semua bunyi berhenti. Mari kita lihat bagaimana program saya berjalan. Ini pada awal bermulanya program akan dipaparkan ikon seperti ini. Dan apabila saya tekan button A, akan keluar bunyi dan akan dipaparkan ikon seperti ini. Apabila saya tekan button B, bunyi akan berhenti dan ikon ini akan dipaparkan. Sekian, terima kasih.